Gendang sudah dipalu, gelanggang sudah dibuka. Kempen pilihan raya negeri Johor secara rasmi telah pun bermula. 2.7 juta pengundi di Johor akan menentukan siapa yang bakal menerajui Johor. 8 parti politik termasuk bebas akan merebut tempat di 56 buah kerusi DUN. Pakatan Harapan dan Barisan Nasional akan bertanding di kesemua 56 kerusi DUN. Perikatan Nasional bertanding 33 kerusi. Parti Bersama 15 kerusi. Muda 4 kerusi. Parti Sosialis Malaysia PSM 1 kerusi. Parti Orang Asli Malaysia 1 kerusi. Dan calon bebas seramai 6 orang. Jumlah keseluruhan calon yang bertanding adalah seramai 172 orang. Daripada semua calon tersebut, 14 kerusi DUN bertembung 2 penjuru melibatkan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. 27 kerusi DUN bertembung 3 penjuru, 12 kerusi DUN bertembung 4 penjuru dan 3 DUN 5 penjuru. Kepada rakyat negeri Johor, keluarlah mengundi. Tunaikanlah tanggungjawab anda sebagai pengundi untuk memilih wakil rakyat yang dirasakan mampu membawa Johor ke depan dan undilah Pakatan Harapan.